Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam duha, salam rabuqa kurikulum. Saya akan berkongsi tentang ilmu dan zikir serta doa Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berwuduk, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya dalam selimutnya. Apabila dia sedar daripada tidurnya, maka malaikat itu akan berdoa, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana dia telah tidur dalam keadaan berwuduk. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berzikir dan ada wuduk, kemudian dia tersedar pada bila-bila masa daripada malam itu, lalu dia mohon daripada Allah SWT apa-apa kebaikan dunia akhirat, maka pasti Allah SWT akan mengurniakan, mengabulkan kebaikan itu. Ya, Abu Daud. So, sebelum kita tidur, pastikan kita berwuduk, ya, baca doa, apa yang hadis bagi tahulah, ya. Sayyidina Amr bin Abbasah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Taala tersangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir daripada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir, ingat kepada Allah SWT pada waktu itu. Mustadrak Hakim.